This is Rosiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosiana Riza's channel. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni hari Jumaat. Salam Jumaat semua. Hari ni I ambil vlog, hari ni juga I post. Apa ni korang? I dah lama sangat cuti tau. Hari ni semalam I cuti sebab I macam tak sihat sangat. Sakit tekak, jerebu kot. Tu yang sakit tekak agaknya. Tak sure kenapa. Yang ni pun nak cakap pun, ya Allah hai. Tapi tak apalah, kita buat je vlog untuk hari ni. Apa yang nak cakap So selamat pagi, salam Jumaat untuk hari ni. So hari ni I buat video macam biasa. Pagi I nak keluar bakang barang. Sekarang pukul sabar saya. Sekarang pukul 9.28. Apa I buat ni 9.28 sekarang ni. So let's go guys. Teman I pergi keluarkan barang. Dah lama cuti, tiba-tiba rasa tak sihat pula. Segitulah, tak tahulah sebab tak sihat, sebab dah lama sangat cuti ke ataupun memang tak sihat. Tapi memang I sakit tekak sebenarnya ni. So macam I nak letak korang dekat sana. I kena keluarkan benda lah ni. So supaya korang boleh tengok I keluarkan barang. Sambil-sambil I kemas tu, ada orang datang, I record je tau. Okay, 50 ni. 50 50 kan? Apa? 52. 52. Dia 52 40. Pokok ni. Allah Akbar. Jom. Oh, apa tu set? Dua. Semua 2 set. Hitam putih stapler tak? Boleh. Ni yang boleh tadi. Banyak tak? Kan kedua sekali tu. Okay. Dah siap. Let's go korang. Cepat. Kita settlekan barang dekat luar dulu. So kita nak sapu sampah. Banyak kerja nak buat sebab dah lama tak buka kedai. Sekejap Ini barang-barangnya. So yang ni kita nak kena restock lagi. Tinggal 4 je. Nanti kita tunjuk satu-satu kat korang tau. Now kita kena buka kedai cepat je. Buka dulu. Nak sapu sampah, nak kemas. Lepas itu kita nak depankan semua yang ada dekat peti ais ni. Kan dia macam ada yang depan-depan ni lopong kan. Jadi kita nak ke depankan dia. Sebenarnya banyak air yang kita kena restock. Masih ada lopong-lopong, nanti kita restock, okay? Lepas tu kita nak sapu sampah dekat luar.
Okay, kamera I tak ke mana-mana. I nak kena lap I punya glass freezer ni. Oh, by the way, korang jagalah kesihatan. Sebab apa? Sebab musim jerebu ni, tadi kan I dah cakap kat I sakit tekak sebab musim jerebu kan. Banyak-banyak minumkan air masa. Okay, korang ada orang sekejap Salam. Bayar handphone ni. Boleh. Nombor telefon 013 berapa? bayar 4. Satu. Terima kasih. Malam tutup Tak sihat. Okay, so 50 10 Kasih. Terima kasih. So stoknya baru sampai. Jom kita letak dekat luar semua ni. Hara. Ni semua marshmallow. Jom I nak letak harga sekali supaya senang mudah. Okay. Ni marshmallow tu. Marshmallow strawberry and good. Hara. Sebab kita kena letak harga sekali. Sini. Ini dia ada lagi. Jadi kita dah ada ni tak kat dalam je. Yang ni tak kat luar. Warna purple. Dan okay, penuh dah. Ini I nak letak kat dalam. Sebab nak cari edisi yang ada kad ni susah sikit. Letak kat luar. Yang kat dalam ni pun ada. Saya lihat yang akan bahagi 2. Tapi yang ni pun tinggal sikit je. Oh, warna merah rupanya banyak lagi Yang purple ni tinggal ni je. Okay lah, tak apa. Kita letak kat dalam je. So, yang warna merah ni sebabkan banyak stok, kita simpan lah kat tempat untuk kita simpan stok kan. Kemas terus sebab I tak nak delay-delay nanti sebab tu lah kadang-kadang bersepah. Dan lepas ni patah I letak situ yang ini terus. Kalau nak buang terus buang. Nak simpan terus simpan. Jadi tak adalah bersepah. Lepas tu I nak tunjuk dengan korang. I nak lah I punya tingkap ni. Tak tahulah hari ni ke nanti ke. Tak rasa nanti kot. Tapi I dah bawa dah. Benda ni I tunjuk kat korang sebelum sebelum apa video ni. Maksudnya macam video lain tapi sebelum ni lah. Macam tu okay. Tak apa. Tak apa. Tadi apa I tengah buat lah. Oh ni I tengah lap ni.
Di tengah lap I punya freezer. Yeay. Kita lap kita punya freezer. Okay, dah siap. Dah siap, dah bersih. Jom kita restock jajan untuk dekat luar pula. Yang dekat sini I kena ambil untuk susun dekat luar, supaya dekat luar penuh. Jom. Korang tak payah tengok yang ni lah. Jom kita kemas yang ni pula. Sebab kan ni dah kosong kan. Kita kemaskan dengan cheese cream. Okay, siap. Jom kita restart yang ni pula. Yang ni tak ada langsung. Yang ada kontas hijau, kontas merah. Yang ini tak ada. Let's go. Yang ni kita letak sebelah lagi. Okay, siap. Yeay, dah siap. Next, Cola Kids. Cola Kids ni dah habis langsung. Kat luar tadi tak ada langsung. Tak harga sekali. Cola Kids ni sedap tak korang? Macam biskut dalam dia ada coklat. Lepas tu yang ini dia bagi free. Yang ni freezer orange. Lemon. Okay, let's go. Kita nak letak harga siap-siap. Nak price tag ni. Freezer strawberry.
ya. Dah siap dah kerja kita tu, tinggal letak dekat luar saja. So korang, itu saja video kita untuk hari ni. Maaf kalau ada kekurangan. Bye korang.